Kemudian Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong menyatakan amalan rasuah ini mesti diperangi secara besar-besaran. Ini memang seruan yang betul daripada raja kita. Kalau baginda tak bercakap, siapa lagi yang nak bercakap? Tapi tuanku, ampunkan Patik bercakap di sini. Bagaimana kita nak perangi secara besar-besaran rasuah ini? Jika ada elit-elit tertentu dalam negara kita, pemimpin-pemimpin besar di negara kita telah didapati bersalah oleh mahkamah, tapi dia bagi diskaun kemudian itu. Ini kesilapan. Saya tidak kata kesilapan, something wrong dalam bahasa Inggeris katakan. Dalam satu segi kita nak perang habis-habisan, dalam satu segi kita lepaskan dengan diskaun. Itu satu. Yang kedua, di kalangan kita, pemimpin besar elitis ini, ramai pemimpin-pemimpin negara dulu dan sekarang, kes di mahkamah mendapat DNAA, dilepaskan tanpa dibebaskan. Tak cukup itu, kemudian dibagi NFA. Apa itu NFA? Non-further action. Jadi kesian kepada simpati saya kepada pegawai-pegawai SPRM yang gigih menyiasat. Ya, silakan, Beluran.